Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni dalam episod keempat podcast baik, Nat. Saya Izzuan. Dan saya Nat. Okey, Nat, tetamu kita pada hari ni rasanya tak perlu nak diperkenalkan lagi lah sebenarnya. Kita adalah membawakan seorang yang sangat special di studio podcast baik hari ni. Sangat stylo. Sangat hello. Boy. Boy. Juga seorang peminat Linkin Park. Kita perkenalkan Ustaz Don Daniel Don Biaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Nak sihat? Awak sihat? Alhamdulillah. Semboi. Sempoi, Ustaz. Okey. Terima kasih, Ustaz, pertamanya datang ke studio kami ni. Alhamdulillah. Saya memang semalam tidur tak tidur je. Aduh, jangan macam tu. Nak Mengenangkan sembang Ustaz Don ni datang bukan Ya, senang, Ustaz. sembang. Bila tengok depan ketak pula kan. Okey je. So, macam mana? Semua good? Alhamdulillah. Podcast okey? Alhamdulillah. Tetamu-tetamu sebelum ni okey? Alhamdulillah. Layan. Siapa lah tiga Boy. tetamu sebelum ni? Yang pertamanya Ustaz Hamim, kita punya ni lah, kita punya Okay, pegawai. tim daripada Al-Khair lah. Ya. Okey, betul. Yang kedua Ali Iskandar. Sampai dia atau dengan Tak apa. Ada bau-bau. ada bau-bau bacang. betul. Tu tak bau bacang lah tu. Tu dah bau derian lah. Okey, betul. Yang ketiga minggu lepas kita punya macam kenalan lah. Dia seorang mangsa perang di Iraq. Foreigner. Orang dia sini. Melayu. Dia kahwin dengan orang Iraq. Serius? Ya. Orang Malaysia kahwin dengan orang Iraq. Ya. Dia tu lelaki ke perempuan? Perempuan. So dia perempuan Melayu kahwin dengan Melayu. orang lelaki Arab Ya, Iraq. betul. Duduk tak Iraq. Ya. Perang kat Iraq. So dia stranded kat sana. ISIS serang masa tu di Mosul, Iraq. Serius So dia ceritakan pengalaman dia lah. Beh gila. Betul lah. So Alhamdulillah Allah bagi dia keselamatan. Betul, hari ni jumpa saya lah. Kita tak ada tense lah. Kita tak ada Kita tak ada tense. tense. Kita tak perang. Tak ada pengalaman perang. Pengalaman merdeka tak ada. Tak betul lah. Tak ada pengalaman merdeka. Tak ada apa. Yang ada hanya pengalaman hidup. Betul. Hari ni kita nak kupaskan, kita nak tengok sisi lain Ustaz Don lah sebenarnya. Okey, alright, Lebih boleh. kepada cerita-cerita masa kecil-kecil Ustaz. Boleh sangat. Dah lama dah tak cerita ni. Macam orang kata sebelum Ustaz Don tu, saya pernah dengar Ustaz kata sebelum Ustaz tu jadi The Don. Ya. Zaman The Don tu kita dah tahu Ustaz. The Don. Oh, ada cerita tu, Ustaz. So tapi tujuan kita buat podcast ni is sharing. So it's not like macam ikutlah saya. Bukanlah itu. It's something yang sharing. You have to understand. Bila kita nak cerita tentang mengikut, dan podcast kita akan tajuk yang lain. So bukan apa. Benda ni kena cakap. Dulu saya tak percaya tau. Bila orang kata, hang kena cakap semua benda. Kata, hampa ni, takkanlah semua benda nak kena cakap. Tak. Kalau tak cakap, orang tak tahu. Kita kena habak ke orang. Kata, no, this podcast is about sharing. Something happened to me. Cakap Mak Saleh pula. Minta maaf dah nama podcast. Boleh Ustaz. Okay. Apa yang mai daripada saya, bukan semestinya saya ni bagus. Dan apa skala yang berlaku dalam hidup saya tak semestinya berlaku dalam hidup hampa. Betul. Boleh faham tak? Betul. Kita Dia wife saya selalu kata, you ni I tak tahu nak kata, you ni nasib baik ke, you ni jenis pelik ke, atau you macam mana? Sebab kalau orang lain macam duduk di tempat saya di suatu ketika dahulu, dia tak akan jadi ustaz sekarang. Faham tak? Sebab okay, first of all, antara yang saya macam wife saya selalu kata begitu, sebab dialah, saya bukan budak bodoh. Cuma skill saya ketika itu, waktu itu, saya punya minat saya. So kalau ikut route, hang tak sepatutnya jadi ustaz. Tapi hang ni apa? Nasib baik ke? Rezeki hang ke? Tiba-tiba hang jadi ustaz. Dah lah jadi ustaz. In pula tu. Kira kan mendalami, menjiwai. Tak malu untuk mengaku saya ustaz. Pakai pakaian ustaz, pakai serban apa semua, tak malu. Faham tak? So hang ni apa sebenarnya? Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Yang ada, saya Don Daniel. Yes. Okay, permulaan kehidupan seorang Don Daniel daripada zaman kecil-kecil. Ustaz boleh cerita sikit Ustaz? Saya dibesarkan di quarters. Okay. Untuk pengetahuan semua, ni cerita ni adalah pada tahun 1984.
84. Saya dilahirkan. So I am 40 years old right now. So memang orang kata fasa memang orang nak dengar perkongsian hidup lah sebab dah 40 tahun hang hidup dan hang tak binasa. Orang kata hang tak yalah hang tak ambil dadah, hang tak aurat hang masih terjaga, hang tak terlibat dengan bankruptcy dan sebagainya wa'ayazubillah. So how you live your life. Sebab bagi saya semua orang yang umur 40 yang berjaya hidup, they deserve untuk share dengan orang. Betul. Sebab it's not easy. Kita semua tahu umat Nabi Muhammad SAW kita hidup 60 ke 70 tahun. 80 tu kira ekstra. So saya dah setengah. Okey, boleh faham kan? Betul. And then para anbiya pun diangkat ketika umur 40. So 40 ni something yang to me you layak untuk share dengan orang supaya you ada ilmu yang bermanfaat yang dikongsikan jadi bekalan kita ke akhirat. Betul, kan? So saya dibesarkan di Quarters. So semua orang kena ingat tahun 1984. So tahun ni dia kena habang juga sebab budak-budak dia tak tahu. Masa ni komputer pun payah. Bukan kata tak ada, payah. Handphone tak ada. Jadi TV adalah satu-satunya da'iyah dan dakwah yang ada. Apa yang ada, semua orang akan buat apa yang ada dalam TV. So lepas semua orang yang anak-anak muda dia kena tahu benda tu dulu. Itu je lah sosnya. Sebab dia tak boleh berhenti macam loh, kenapa duduk main bola je, kenapa tak duduk kat rumah. Dia tak boleh macam tu, dia bukan macam tu. Hidup. Jadi adventures adalah out of the house. Semua orang akan lalui benda macam tu. Betul. Saya duduk di Quarters Makmal di Agnosa. Tu nama dia tau. Makmal di Agnosa Veteriner Bukit Minyak. BM Pulau Pinang lah. So zaman tu punya susah nak sebut di Agnosa sebab bukan orang panggil Makmal Dinosaur. Makmal Dinosaur. Ayah saya seorang pembantu Makmal Veteriner. Ayah saya. Mak saya adalah kerani pembantu takbir. Okey. Ni pun sama juga macam tadi saya kata. Saya tak tahu kata saya sepatutnya kena cerita ke orang. Sebab orang assume saya adalah anak tok guru. Mak saya adalah seorang ustazah. Boleh faham? Orang siapa yang tak kenal. Saya dekat sini saya nak declare beritahu. Saya hanyalah anak seorang pembantu makmal dan mak saya hanyalah kerani pembantu takbir. So semua orang boleh berjaya. As long as you stick to your plan and you ada you punya pendirian. Jangan bagi orang goyang kita. Di mana kita dilahirkan, dibesarkan dan value yang kita mak bapak kita tanam dekat kita, hargai value tu. Value tu yang paling mahal. So orang ada setengah orang dia cepat hilang benda tu bila dia jumpa orang baru apa semua kan. No. Benda tu mahal. As long as you boleh bertahan benda tu, you boleh jadi orang hebat. Itu saya punya formula. Alright, okay, sambung So bapak saya anak yang kedua daripada 4 orang adik-beradik. So ini pun benda yang saya everyday sembang dengan wife saya sebab kita everyday sembang pasal anak. Saya anak kami adik-beradik 4 orang. Setiap 4 orang ni semua dah kahwin. Semua ni ada 4 orang anak. 4 lelaki ke? Perempuan kakak saya. Kakak saya Hakim. Saya, adik saya Halal, dia AZ Halal, dia Don Luqman. Dia tahu. And then adik saya yang bongsu arkitek. Adik saya arkitek. So kami 4 orang ni, so 3 ni lelaki. Kakak saya seorang je perempuan. So Ainul Basirah Dona, Don Daniel, Don Luqmanul Hakim, Don Ahmad Ashraf. So 4 ni menikah dah. 4 ada 4 orang anak. Benda tu dirancang ke? Tak, sebab kami kahwin dan kami dapat anak tak ikut graf. Okay, macam ni. Kakak saya kahwin dulu. Adik saya kahwin first. Dia dengan kakak saya dalam orang kata tempoh tak jauh lah. Tapi mereka kahwin sama. Adik saya dulu, kakak saya. Saya kahwin lepas tu. Dalam 2 tahun kot lepas tu, lebih kurang macam tu. Lepas tu baru adik saya yang bongsu pula kahwin. Lepas tu adik saya dapat anak, kakak saya dapat anak, dia dapat anak, saya pun dapat anak masa tu. Lepas tu saya dapat anak, saya yang adik. Lepas tu baru adik ni pula follow. Lepas tu baru last sekali sekarang yang paling kecil sekali anak kakak saya. Dia tak ikut graf. Jadi kalau tanya rancang tak rancang dia. Dia jadi bismillahirrahmanirrahim tu Allah. Tapi dia nampak macam plan lah. Kan? So
bila kami besar di situ, kawasan quarters kami luas. Tapi tempat kami punya area 5 orang, 5 rumah saja. 5 rumah saja. Dan kami close lah. Even sampai hari ni kita close 5 keluarga ni. And then belakang ada sederet rumah panjang macam rumah teres panjang lebih tu. Itu pun ada kawan-kawan saya dan sampai sekarang kawan belakang tu ada seorang nama Nazri. Ayah dia mengajak kami mengaji, arwah pakcik mengaji lah. Kita panggil pakcik ngaji lah. Nama pakcik Ahmad. Arwah pakcik Ahmad mengajak kami mengaji. Nazri sampai sekarang duk main futsal dengan saya. Sampai sekarang. Till this date. Main bola saya. Nak main sini tadi pun duk mesej. Anda set futsal belum? Masih. Main di sini lah. Kami duduk belah Selangor. So itu gambaran kasar kami punya kawasan. So kami dibesarkan dengan binatang dikeliling. Buaya, ostrich, ayam, sebab veteriner. Balik bayar. Macam semua. Itu confirm. Jenis-jenis lama. Yang comel tu. Lepas tu emu. Ayam yang leher panjang. Emu. Lepas tu puyuh. Dan all sorts of binatang-binatang lain lah. Ular sawah, ular jenis lain. Ini semua dalam satu kawasan? Semua dalam satu quarters tu, dalam kawasan tu lah. So dia ada satu street duduk panjang ni. Kalau saya duduk imagine penjambatan ni melewat, dia ada satu street duduk panjang tu. Rumah kita tengah-tengah sini. Ada rumah kawan-kawan belakang. Dia ada satu street duduk tengah-tengah antara 2 kawasan. Yang 5 rumah ni dengan rumah belakang. Kali ni ada satu duduk panjang tu. Kami punya padang bola sini. Padang bola sini. Padang untuk 2 tempat ni. Untuk 5 rumah ni padang lain kecil kat sini. Oh, ada padang sendiri. Ada. So panjang ni, ujung ni boya, ayam, ostrich sepanjang tu sikit. So dia nak lari kan, dia nak luah kawasan ni. Lepas tu balik bayar tepi ni. Balik bayar tak menyundul. Dia ya Allah, saya tengok daripada sekecil-kecil warna pink tu sampai sebesar-besar warna pink. Allahu Akbar. Ada kala dia talau pungkok mai kat kita, ada kala dia talau muka dia mai kat kita, kepala dia. Kita duk kayu basikal kan. So this is kawasan kami. Dan saya belajar di sekolah sama macam orang lain. Saya tak melalui pendidikan agama yang special. Maksud saya special dekat sini, madrasah, pondok, ma'had. Itu bukan saya. Itu bukan latar belakang saya. Sekolah kebangsaan biasa. Saya sekolah kebangsaan. Abang mana? Saya sekolah kebangsaan juga. Mana? Terengganu. Terengganu mana? Ya, sekolah menengah kebangsaan Sultan Sulaiman. Ya, sekolah rendah. Sekolah rendah banyak Ustaz. Ada 7. Saya berpindah rendah. Dia sekolah lagi banyak daripada darjah. Sekolah 7, darjah 6 Selangor ada, Terengganu ada, Putrajaya ada. Kakak? Saya Bukit Kuda, Kelang. Saya sekolah kebangsaan Kebun Sirih. Bukit Tengah lah, Bukit Mentajam. So sekolah Kebun Sirih. Orang sekolah sekampung, kawan-kawan ni sampai darjah 6. Habis baru saya masuk sekolah. Masa tu kami batch pertama sekolah tu. Sebab masa tu ada Al-Masyur lelaki di Pulau Pinang, Al-Masyur perempuan, dan ada Al-Irsyad. Ni 3 sekolah agama dahsyat ni. Mereka buka satu sekolah baru. Nama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Nibung Tebing. Kami first batch. Di sekolah tu solid. Kami ada senior kami, tapi dia dah tingkatan 2 lah masa tu. Dia ada satu lagi first batch juga, tapi dia tak start daripada tingkatan 1. Dia masuk tingkatan 2. Kami first sekolah tu tingkatan 1. So saya duduk situ sampai tingkatan 5. So masa tingkatan 4, tingkatan 5, abang tingkatan 4 aliran apa? Sains. Sastra. Saya aliran sains. I am pure science student. Saya ambil fizik, chemistry, biology, AdMed, semua tu dalam masa yang sama. Saya ada Al-Quran Sunnah, bahasa Arab dan juga bahasa Arab tinggi dan juga syariah Islamiah. So this is dunia saya. Masa time tu saya memang, aku rasa aku jadi doktor haiwan lah rasanya, ataupun engineer. Saya dapat tawaran ke UTM sekali masa lepas SPM. Tapi saya tak pergi. So sepatutnya lah saya jadi ni kan. Makna kata Rizal Ustaz agak cemerlang lah ketika tidak SPM. Buruk lah. Dia tak boleh kata cemerlang, tidak buruk. Tapi pernah tak Ustaz macam teringin nak jadi veterina juga? Sebab ialah membesar dekat
Saya nak binatang jadi semua macam kan? ayah saya. So saya suka je binatang. Saya tak kata saya tak suka binatang. Memang kita biasa rawat kucing tu perkara biasa. Rawat kucing, ayam apa semua benda kita tak takut. Saya cuma takut masa tu serangga. Sampai sekarang pun takut kalau sikit tapi Kalau yang boleh terbang tu takut lah. Lipas terbang. Lipas tak terbang okey. Kalau lipas terbang mengelak kot lah. Tapi tak cerin. Tak cerin bulu roma orang kata. Ada setengah orang kan Tak meremang. tak meremang. Tak cerin bulu roma. So itu saya punya ni. Tapi ala kuliah alhamdulillah sekolah rendah kita ambil UPSR. Untuk anak-anak yang tak biasa dengar, periksa tu dia UPSR daripada darjah 1 sampai darjah 6. Dia ambil 4 subjek. Masa zaman saya. Adik-adik saya masa tu 5. Apa dah 5? Zaman saya 5. Dia dah 5. Kami masa tu 4 subjek. Lepas 4, lepas tu saya ambil PMR. PMR 9 subjek PMR. Lepas tu baru SPM. Masa saya first batch SPM-A, bukan aggregate. Sekarang dia dah balik-balik kan? Dia saya macam tak tahu. Saya tak tahu. Sekarang A+, A- lah. betul. A lah. Zaman saya lah first start. Ada A1, A2, A3. Dia macam tu. Dia A1, A2, B3, B4, C5, C6 macam tu lah. So kami first batch lepas aggregate. So banyak fasa yang kami lalu lah. Yes. So kalau tanya in terms of music, sebelum music sebab music tak memberi kesan kat kami masa kami duduk kat quarters. Yang memberi kesan kat kami adalah Doraemon. Maskman. Yelah tahun-tahun tu Flashman. best aku juga. Shinchan masa NTV7. Time betul? tu belum lagi. Time ni baru TV1, TV2, TV3. Shinchan zaman saya. Shinchan zaman apa? Dia menggantikan Doraemon seketika. Doraemon masa kami dengan ni bukan bidaman, apa yang ada P kat baju dia tu. Dia macam Doraemon kat. Dia macam Novita tapi dia ada P dekat poket dia. Dia macam superhero, dia tukang. Dia pakai topi dengan spek tu, dia ada P kat sini. Lelaki, perempuan dengan dia punya binatang dia tu. Apa nama dia? Piman kah? Piman. Ya ke? Cek cik lupa. Itu zaman saya. Itu zaman tu. So itu yang memberi pengaruh pada kita. Kita sanggup balik sekolah agama cepat-cepat sebab kita nak tengok Maskman, Flashman. Yang ni dia macam Power Rangers. Lepas tu Power Rangers. Okay, 3. Power Rangers kami, Power Rangers yang ada dalam Netflix sekarang yang depa ambil balik Power Rangers biru dengan hitam. Tu Power Rangers kami lah tu. Ustaz Power Rangers apa? Saya biru, Billy. Saya suka. Saya masih ingat. Kak kuning tu pun dah arwah dah. Kuning tu arwah dah. Apa nama dia? Saya suka yang pink, Ustaz. Ya, itu comel. Kira masa tu dia kira comel lah, kita tak kena hati lain kan. Tu je kita punya source. Saya punya idola masa sekolah rendah yang saya suka tengok dalam TV, yang kalau mak saya duk cerita, even termaktub dalam satu postcard. Cousin saya yang tua, yang banyak umur daripada saya lah. Kalau saya dengan dia, arwah pun dah meninggal dunia lah. Maksudnya banyak umur kami gap kan. Dia tulis dalam postcard tu, Daniel masih suka lagi ke Wan Azizah. Sorry. Bukan Azizah, siapa? Wan Zaleha. Wan Zaleha. Pengacara hot dulu. Kalau Wan Zaleha baca berita, siapa tak boleh kali saya akan tengok dia Wan Zaleha. Saya sampai sekarang saya macam teringin nak jumpa tapi saya tak berani nak habaq kata. Itu adalah kira orang kata apa, cinta pandang pertama. Saya tengok Wan Zaleha. Zaman tu muka macam tu rare lah, Ustaz. Zaman tu kan rare. Kira saya punya time tu itu lah, baca berita menengok budak lah, berita pun tak tahu. Itu je ada Ustaz pada waktu tu. Betul. So itulah suasana kita. Dan bila malam adalah waktu pengajian. Bapa saya adalah satu orang yang, bapa saya bukan tok guru, tapi bapa saya pencinta agama. Kalau trace kok belakang, ayah saya tak ada background solid mengaji agama. Tapi pasal apa kita anak-anak, insya-Allah adik-adik saya, kami yang lelaki apa semua, setakat nak tolak jadi imam tu kira bukan benda ni lah. You suruh semua 5 asas
lelaki tu boleh buat lah. Imam, azan, ni untuk kita lah. Siapa nak build anak-anak, untuk anak-anak lelaki, 5 ni mesti jaga. Mesti kena pandai jadi imam, mesti kena suruh dia jadi imam. Kena pandai azan, kena suruh dia azan, kena latih dia azan. Bukan saja suruh, kita bagi latihan dekat dia. Kena pandai baca doa. Ni nak susun ayat doa, ya Allah ampunkan dosa kami pun tak kerti macam mana ni. Tu doa penting. Nak doa Yasin, Khalifah Yasin kita panggil kan. Dan doa selamat atau tahlil lah kita panggil. So 5 ni orang lelaki mesti kena tera benar ni. So kami, walaupun ayah kami bukan begitu, tapi kami semua 3 yang lelaki ni insya-Allah tolak jadilah. Okey. Itu antara benda yang saya kagum dengan ayah saya. Dia bukan satu orang ni, tapi dia cukup mencintai agama. Dia bawa agama. So malam kami standard je kalau tidur dekat masjid. Sebab ayah saya mengaji di masjid sampai pukul 11-12 malam. Daripada maghrib? Ya. Tu okey. Ni kan macam budak-budak lain tak tahu kan. Okey, saya kena bagi tahu. Dulu pengajian agama tak macam sekarang. Sekarang katalah kita ni contoh saja. Katalah kita berada di awal bulan, contoh. 1 hari bulan 1 contoh. Semua masjid di Selangor, di Kuala Lumpur penuh jadual 30 hari dah. Betul tak betul? Pengajian. Zaman dulu Allah 5 hari tu 3 hari guru yang sama. Faham tak? Dia pengajian ni susah sangat nak dapat. Jadi kalau masjid tu ada pengajian, memang semua orang kampung akan pergi mengaji kat masjid tu je. Tempat lain untuk sembahyang waktu je. Dia tak akan ada pengajian. Masjid tak ada pengajian dulu adalah standard. Bukan masjid tak mau buat, tapi tak ada. Tak ada orang kepakaran tak ada. Tak ada awareness kan. Saya ingat lagi ayah saya cerita, arwah seorang ulama dan tokoh di negara kita, iaitu Pak Saman Kati namanya. Ni anak murid kepada Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi. Syekh Abdul Samad Palimbangi punya anak murid iaitu Syekh Tok Guru Pak Saman Kati. Kat Perak ni, kalau dalam susunan ulama Perak tu, dia ada. Sanggup daripada Perak ni, kak saja mak bagi kak nak tahu lah kan. Sanggup kayuh bicycle dari Perak main mengajak ke Pulau Pinang. Wow. Ada berani kita. Ui, ni memang legend. Dia faham tak? Susahnya. Jadi bila dapat mengaji, dia akan duduk daripada maghrib baca kitab, dan Tok Guru akan boleh tambah waktu. Dia akan berhenti sembahyang Aisyah, makan dulu, lepas tu mengaji balik sampai pukul 11. Sekejap lagi dia akan minum kopi pula, roti Pak Sagi. Roti Pak Sagi cicah. Ataupun kalau kat Belah Utara ni, Belah Utara saya tak tahu tempat lain sama, tapi rasa macam sama je. Apa dia? Kopi tu tuang dalam piring, minum hirup. Sama. Sama kan? Itu tu kira dah pukul 11-12 dah. Kira dah memang semua dah mengantuk sangat dah, tapi nak mengaji juga. Pulun lah sebab tak ada tu. Begitulah suasana dia kalau Sabtu Ahad dan sebagainya. Itu time dia. Itu sebab tu kita macam budaya ilmu dan pengajian agama bukan baru dalam keluarga saya. Memang bapa kami terapkan daripada kami kecil, dan orang kata tidur bergelimpangan di masjid tu standard lah. Esok bangun pagi dah dekat rumah lah. Ayah saya akan dukung angkat masuk dalam kereta, drive balik rumah, tak kami balik kat mujahadah. Dan I believe setakat ni apa usaha yang ayah saya buat tu, mungkin bagi diri dia rasa berbaloi tengok apa anak dia buat. Sebab dia bukan senang dia nak dapat macam tu. Lah ni cucu-cucu dia qasidah tak apa saja. Dulu nak baca qasidah mana nak reti. Ni anak-anak dia suruh pakai jubah, serban, kopiah, jes. Dia boleh tengok cucu-cucu dia macam tu. Berbaloi apa yang dia buat. Macam adik-beradik lain Ustaz, ada yang jadi pendakwah ataupun tak. Dalam keluarga besar Don Dona. Okey. Don Dona ni keluarga besar. Okey. Orang mesti nak tahu Don ni macam mana kan, dalam cerita dia kan. Kami ni orang Islam daripada awal ke tak kan, orang mualaf ke apa kan. So Don adalah nama family. Okey. So keluarga tok saya, dia kata takkan orang Arab je ada nama. Takkan orang Arab je ada nama keluarga. Aku pun nak nama keluarga aku juga. So dia fikir dia pun nama pak dia. Yang ni
Tok Nyang saya lah. Tok Nyang saya nama Hamidun. Okay. So zaman hidup dia orang panggil dia Pak Dun. Pak Dun. Jadi Don tu nampak macam Don lah nama kan. Kan kalau orang panggil Pak Dun. So batch dia mesti panggil dia Don kan. Don mana Don kan. So tok saya kata dia ambil nama Don tu dia letak dalam keluarga dia. Yang lelaki semua nama Don, yang perempuan semua nama Dona. Okay. So Don Dona ni sekarang ni jumlahnya plus minus ada dekat lebih 100. Okey. Maksudnya anak kepada Pak Don tu belum ada Don lagi? Belum lagi tok saya Mustafa, belum lagi. Oh, nama dia tak ada. Ya, okay, nama panjang saya. Oh, lah baru nak berkenalan balik. Nama panjang. Okay, nama saya orang kenal Don Daniel, Don Biajit. So nama panjang saya Don Daniel bin Don Biajit bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Okey. Tu nama. Okay. So Hamidun, anaknya nama Mustafa, Tok Wan saya, menamakan anaknya bapa saya dan batch dia, iaitu adik-beradik bapa saya ada 13 orang. Bapa saya ada 13 beradik. So, yang ni kita semua dalam keluarga kita panggil the first Don. Dia panggil semua the first Don. Don and Dona yang pertama lah. 13 orang. Daripada mereka pecah kat bawah-bawah ni kami semua ni lah. So mereka 13, kami semua 47. Cousin 47. Okey. Dan semua cousin ada anak-anak lagi dah. So sekarang kita punya plus minus dah nak dekat 100 dah jumlah kita. So dalam Don-Dona semua ni hak ustaz seorang aja. Saya aja. Okay. Saya aja. Cuma kita Don-Dona bukan orang jahat. Kita bukan jenis setakat ni alhamdulillah kita masih lagi semua masih menjaga nama masing-masing nama baik keluarga kan. Kita harap sampai ke anak cucu lah kan. So yang jadi ustaz saya seorang. Dalam keluarga besar. So adik-adik saya Ustaz ada berapa Don dan Dona? Saya semua Don. Semua Don. Anak saya 4 Don. Don Mustafa. Don't touch me. Don Mustafa. Mak dia boleh kata begitu. Dia ada 4 orang anak jaga dia. So Don Mustafa, Don Ibrahim, Don Sulaiman, Don Yunus. Kira ambil balik nama Tok Tok Atuk. Wan. Saya ambil semua. Okey. Don Mustafa Tok Wan dia lah. Don Ibrahim belah mak saya punya.
daripada darah keturunan kamu. Kalau kamu bukan orang soleh, pastikan orang soleh lahir daripada darah keturunan kamu. Ini kan dahsyat kan? Sebab apa? Sebab barulah story keluarga kita hidup. Meremang ayat tu. So this is me. Okay Ustaz, zaman The Dawn Ustaz. Oh, boleh cerita sikit? iya. Zaman-zaman muda Ustaz. Okey. Saya prinsip saya pelik sikit lah daripada orang. Buat jahat tapi buat jahat sendiri. Jangan berjahat dengan orang. Maksud dia bukan, maksud dia jangan melibatkan orang. Hang nak buat jahat buat seorang hang. Jangan ajak kawan. Tak larat tanggung dosa. Tapi tak nak jadi baik susah. Kita buat jahat kita aja. Limitkan sikit lah. Tengok prinsip kedua saya kalau zaman tu, insya-Allah tak ada orang yang zaman tu kenal saya kata saya ni baik. Okay. Ni zaman umur berapa Ustaz? Sekolah menengah, lepas sekolah menengah lah. Okey. Lepas sekolah menengah. Even masa sekolah menengah bukanlah baik sangat pun. Tapi lepas sekolah menengah lah. Lepas sekolah menengah, masa degree, diploma, degree. Itu memang saya rasa I live my life. Okay. Saya nak siapa diri saya macam tu. Dan benda tu membentuk saya jadi hari ini. So apa bentuk kejahatan yang Ustaz tak buat tu? Soalan payah ke? Podcast baik ke? Kau lah boleh share kan? Okey, antara benda yang macam, bukan maksud saya benda yang standard zaman tu kita buat. Apa? Fly sekolah, siapa tak biasa? Orang kata apa? Aduh, ada satu benda yang saya tak ni orang kata apa? Macam saya apa aku buat bodoh lah. Tapi benda tu membentuk saya. Dia membagi fikir. Apa dia? Saya biasa lari rumah. Oh, okey. Hampa lebih baik daripada aku. Saya tak pernah lari rumah lagi. Hampa baik daripada aku. Nampak? Zaman tu kira orang budak suka lari rumah. Saya biasa. Oh, mak saya menangis cari tak jumpa. So, ni 90-an lah Ustaz, zaman 90-an. Yes, 90-an. Early 2000. Okay. Early 2000. Right. Early 2000. So macam tadi saya kata ni sharing apa yang berlaku kat saya. Hampa kalau lari rumah lah ni, aku rasa hampa tak jadi soleh dah. Hampa jangan nak buat. Hampa nak buat. So macam okay, imagine Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman tu prinsip saya dua. Satu tadi, nak buat jahat buat seorang. Jangan buat dengan orang. Sebab belum tentu orang tu akan bela hang. Betul. Silat-silat hang buat dua orang. Kesalahan dua. Hang yang kena masuk penjara, dia selamat. Jelaka semua tu. Dia tak mau. Yang kedua, ibu bapa dan guru tetap nombor satu. Okey. Betul. Hang buat apa jahat, cikgu mai hang mesti kena. Jahat setara mana pun Ustaz. Nanti. Dia sebat hang ke, dia pukul hang ke, hang terima je. Okay. Hang jangan lawan dia. Sebab hang buat jahat. Hang bukan buat baik. Kan? Itu prinsip. Mak bapak dengan guru mesti nombor satu. Antara orang tanya level mana ustaz kira kita bukan mengidolakan, mengagungkan mak bapak kita. Saya punya tahap sampai sekarang di rumah saya ada bilik mak bapak saya. Okay? Parent saya lah. Even mertua ke mak bapak saya. Tapi bilik tu asal bilik mak bapak saya. Sampai sekarang, until this date, saya tak pernah melunjuk kaki lagi ke bilik tu. Itu tahap boleh faham? So kita macam, itu saya beritahu tadi. Benda yang paling penting adalah mesti kena ada prinsip dari hidup. You kena pegang dan you kena bangga dengan prinsip tu. Orang nak ejek, orang nak kata mampu pegang lah. Betul. Itu prinsip aku. Macam kita jahat dulu kan, nakal ke mak kita sebat, kita pukul macam mana pun, kita tak akan lawan mak kita balik. Kita tak akan pegang dia punya rotan ke. Faham tak? Sebab hormat. Cikgu sebat kita macam mana pun. Tapi benda tu lah orang nampak macam, oi gila, sebat muka steady. Tapi zaman dulu, zaman-zaman tu kan Ustaz, kalau kita kena sebat kat sekolah, balik kena sambung balik. Jangan cerita. Dia memang habis kat sekolah. Dia kena habis kat sekolah. Dia tak boleh habis. Wih gila, jangan lah. Berpanjangan. Rotan sini habis sini. Habis sini. Dia jangan.
Dia jangan nampak kesan, jangan dengar cerita. Dan dia paling tak syok bila esok dia pergi hantar kita kat sekolah. Semalam anak pakcik kena Allah. Jadi sambung 2 hari. Patutnya sehari dah settle lah. Time tu betul tu. Betul lah tu. Dan itulah sepatutnya. Itulah sepatutnya ada 2 pengawasan di sekolah dan di rumah. Okey, tengok perkara tu menghalang tak kita daripada buat jahat? Taklah pun. Buat juga. Tapi dengan wujudnya pengawasan terkawal. Betul. Dia bukan tak, benda tu akan berlaku juga. Hang tetap, setiap orang, especially lelaki, dia kena melalui fasa nakai. Betul. Sebab kalau tak macam mana nak nasihat anak dia? Betul. Faham. Okey, simple tengok Ni bukan saya nak sabit kepada Nabi dengan nak kata Nabi jahat macam kita. Tidak. Jauh sekali. Saya orang yang sentiasa mengagungkan Rasulullah, mensucikan Rasulullah daripada segala sifat-sifat mustahil seorang Nabi. Tapi dalam masa yang sama, Nabi ada sifat manusiawi. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Betul? Nabi biasa dah nak pergi tengok konsert. Biasa. Ketika Nabi umur 7 tahun. Nabi tertarik nak pergi tengok. Tapi Allah menidurkan Nabi. Nabi tak pergi tengok. Boleh faham? So dari situ kita faham manusia dia ada dia punya need dia. Sebagai seorang manusiawi dia ada benda tu. Kita teringin nak naik motor, nak pulah tu bagi perhabis. Faham tak? Kita teringin benda tu. Kita bawa kereta, kita rasa macam nak pecut laju sikit. Dan kalau pecut, kita langgar undang-undang tak? Langgar kan? Undang-undang 120 kan? Betul. Kalau kereta saya paling laju, saya bisa bawa 220. Mai. Saya punya kereta. So 220. So salah tak? Salah lah. Tapi you nak kena cuba sekali. At least. Dalam keadaan you kena berhati-hati. You kena alert semua. Okay. Time kereta tak ada. Waktu lepas subuh, siapa pun tak ada kat highway. And then highway pula highway yang kosong. You seorang saja. And then you tahu berapa minit you nak run benda tu. You faham tak? Semua benda you dah calculate. Then you buat. At least you kena ada. Then baru you boleh bagi tahu. Bila anak kita cakap kat kita ke anak kita nak cakap apa-apa, kita boleh kata, okay. Lah ni, kalau abang buat benda tu, abang akan rasa apa? Abang rasa puas. Setakat puas saja ke atau abang betul-betul nak buat rekod dunia? Tak kita tanya. Faham tak? Kita boleh sembang. Jadi kalau kita tak biasa buat begitu, kita akan takut. Tak suruh buat lah. Suruh buat lah. Jadi keterhadan tu dia berlaku. So relax. Bagi dulu. Bagi guideline. Jadi sebab tu benda tu, ni pandangan saya lah secara peribadi kan. Orang lelaki especially, dia kena ada lalu nakai-nakai sikit. Dan biasa kalau orang lelaki tak nakai, pelik Biasa tak best. Dia bukan lelaki lah. Lelaki dia mesti kena ada nakai. Wallahualam. Itu. So that's done lah. Itu time tu lah. Dan insyaAllah saya cakap dalam keadaan semua orang boleh tengok saya kan. Kawan-kawan. Dan saya, okay, orang selalu kata, orang selalu macam beranggapan saya baik dengan semua orang sebab saya famous. Tak. Sebelum famous saya dah baik dengan semua orang. Kat Mesir insya-Allah semua orang kenal saya. Pelajar Malaysia kenal saya. Orang kenal Don Daniel ni sebab kita baik dengan semua orang. Nakai kita, jahat kita macam mana pun, tapi baik itu kita baik dengan semua orang. Kita bukan kerja nak pergi tabuh orang betul. Hang apa masalah pendidikan hang ni kan? Tak betul tak? Kan? Hang ada grudge apa dalam hidup hang kan? Kita nakai. Tapi kita baik dengan semua orang. Kita sayang semua orang. And then point dia, bila saya cerita macam ni, saya terdedah untuk orang kata saya bohong. Faham tak? Jadi sebab tu saya berani cerita sebab saya tahu saya tak boleh berbohong. Faham. Tapi saya tak mau pula budak-budak meniru. Betul. Jadikan ini pengajaran. What you give you get back. Betul. Hang buat nakal hang mesti kena sebat. Hang ambil pengajaran tu dulu sebelum hang nak buat. Jangan bila hang dah buat lepas tu hang kena sebat, hang kata, "Loh, ustaz Don boleh." Aku dah habaq dah, aku buat aku kena. Hang buat hang kena. Hang buat hang kena nak salah kat aku pula. Boleh faham tak? So time tu. But I live my life at the fullest. Pengalaman saya bila saya duduk, okay, saya masa diploma, saya diploma tahfiz Al-Quran. Saya hafal Quran 30 juzuk. Habis saya sepatutnya pergi Mesir. Tapi ada gap. Maka saya pergi sebuah universiti tempatan dulu. Dirahsiakan namanya. Sebab ada cerita tak best. Kita nak dengar cerita tak best kan, nak tahu nama universiti. Kalau tahu nama universiti tak boleh cerita tak best. Cerita tak best. Itu tak best. Itu lagi best. Itu adalah pengalaman gelap saya yang saya macam, okey, aku tak mau hidup macam ni.
saya sebilik dengan gay. Okey. Gila. Saya macam alamak. Tapi kita tak pernah terdedah dengan dunia macam tu. Faham tak? Satu bilik tu berapa orang Ustaz? 2 orang je? Dia ada 4 partition, tapi 3 je occupied. Okay. Satu lagi kosong lah. Okay. Tapi mereka ni bukannya orang jahat tak. Semua keinginan dia pergi ikut situ. Berbeza. Tapi bukan mereka sama mereka yang dalam bilik tu tak. Dia dengan orang lain. Orang bilik lain. Okay. Budak universiti lah. Itu Allah uji saya selama 6 bulan tu. Okay, kalau orang dengar saya cakap ni, saya kata sampai sekarang saya ingat nama abang tu dan saya sayang abang tu. Sebab dia baik dengan saya. Kami satu bilik, kami 3 orang baik je. Kami makan sekali apa semua. Tapi dia ada keinginan yang berbeza. Jadi kita jadi macam uish, awak di sini. Jadi saya tak suka diri saya ketika tu sebab saya tak boleh nak dakwah. Saya penakut. Saya tak berani nak dakwah. Cuma saya hanya boleh berdakwah dengan mengaji Quran saja. Saya tak suka ketika tu kerana saya tak ada ilmu saya tak ada ilmu. Jadi bila kita tak ada ilmu, kita jadi macam musuh. Kita tak into orang tu, faham tak? Kita tak macam, saya tak beli hadiah dekat dia banyak. Dia beli hadiah kat saya. Abang tu beli hadiah kat saya. Dia bagi earphone masa tu dekat saya. Sebab dia duduk dengar saya dengar Quran kan, apa semua kan. Dia kata dia nak pergi kelas, nak dengar, pakai ni. Dia bagi kat saya yang tu. And then belanja saya makan. Kami makan sekali. Kami berjalan ke universiti pun sekali. Faham tak? It's just something yang macam tapi saya tak strong time tu. Saya macam no, there's something yang dalam hidup saya yang saya sedih. And then at that time saya ada kawan baik saya juga, yang sangat baik dengan saya. Dan dia teman saya malam tu ketika saya first time dapat tahu. Saya runsing. Saya tidur surau 7 hari. Allah. Macam mana boleh dapat tahu tu? Tapi bila dah dapat tahu tu Ustaz nak pandang muka dia pun. Itu rezeki saya. Sebab saya dah ada pengalaman kawan dengan banyak jenis orang. Sebab tu saya kata saya tak pernah benci. Okay. Sebab mungkin masing-masing kita tak tahu latar belakang orang kan. So it's okay, good pengalaman hidup. Tu saya jauh. Tapi saya abang kalau katalah video saya ni keluar ke sampai kat ni, saya bagi tahu kat abang tu saya masih sayang dia. Saya suka dekat dia. Dia pengalaman hidup baik dengan saya. Saya cuma sayang ketika tu kalau kita dapat menyembang dalam keadaan saya dewasa macam ni. Mesti best kan. Kita mesti boleh duduk abang macam mana. Okay, abang okey ke? Macam kan. Time tu tak, saya junior. Sayang. Sekarang dia tak tahu kat mana. Saya doa. Dalam doa saya sentiasa ada nama mereka. Saya doa supaya Allah selamatkan mereka, jaga kesihatan mereka, bagi mereka dapat jalan yang ni kan, kembali elok dan sebagainya apa semua. Tengok bila saya cakap ni, saya bercakap dalam keadaan kamera ada, faham tak? You boleh tengok muka saya. Saya bukan cerita dalam keadaan nak make fun of people. Ini pengalaman hidup saya. Tapi itu antara yang macam ya Allah, takutlah pula ada bunyi-bunyi pula. Ada sembang dengar macam ada kondom. Faham? So macam kita macam no. Tapi macam sayang lah time tu kalau kita cenderung ke arah nak jadi macam setan masa tu. Apa dia? Setan dia nak orang masuk neraka. Tapi kita nak orang masuk syurga betul. Time tu equipment tak cukup. Ilmu alat tak cukup. Itu antara pengalaman hidup. Itu antara pengalaman hidup. Macam betul lah. Kita akan jumpa macam-macam orang. Dia membentuk kita tau. Betul. Dan terus saya ke Mesir. Dan di Mesir 100% kita mengontrol diri kita sendiri, hidup kita sendiri. Miracle Allah buka depan mata kita. Guru-guru kita buta. Abang, guru buta main universiti naik bas bang. Lecturer universiti buta main universiti naik bas, balik universiti naik bas. Hang tunggu tepi jalan, siapa macam mana hang nak tahu bas mana? Boleh faham tak? Yalah. Hang buta, hang tunggu tepi jalan, nak balik naik bas. Siapa nak berhenti ni?
Tapi saya nak bagi tahu, inilah benda yang selari dalam hidup kita, iaitu orang Mesir cukup pandai hormat orang alim. Pemandu bas nampak Syekh berhenti, ambil Syekh naik bas, pi hantar Syekh dulu kat rumah, baru masuk balik road bas. Dahsyat. Power gila. Level-level tu ada hormat. Dan orang atas bas relax, steady je. Sebab memuliakan guru. Allahu Akbar. Syekh Ahmad buta duduk tepi jalan. Rop nampak Syekh Ahmad buta duduk pegang tongkat tepi jalan. Syekh Ahmad, ayo, Rafin, Bik, ta'al, faddal. Hang bawa bah ni. Dia suruh Syekh ni bah. Tak. Dia lagi masuk balik jalan utama. Bas. Gila. Power lah. Power. Saya diberi rezeki Allah. Saya melazimi guru kami. Guru saya buta juga. Arwah almarhum Syekh Ridha Salim Ali. Saya tak ada pengalaman banyak macam kawan-kawan di Al-Azhar. Kawan-kawan yang mana yang di Al-Azhar HQ. So dia pemulazamah dengan syekh-syekh, dan even syekh semua sempat mai ke Malaysia kan. Kami budak-budak Quran, syubro. Kami banyak mulazamah dengan guru Quran. So guru Quran dia tak boleh fokus kat kita seorang. Sebab anak murid lain pun nak tasmik Quran dengan dia juga. Dia tak boleh selfish, faham tak? Macam syekh-syekh lain lepas kuliah, kan kuliah ramai-ramai kan. Quran dia tak boleh tasmik ramai-ramai, dia kena tasmik seorang-seorang, betul? So kami punya waktu mulazamah dengan syekh tu kurang. Cuma Allah bagi rezeki dekat saya, rezeki. Even cerita ni pun saya tak malu untuk nak cerita, sebab saya tahu orang yang mana dengar cerita ni, kalau yang kenal saya dan tahu, even budak-budak syubro, dia sendiri akan tahu. Orang tahu kata, ni Syekh Ustaz Don ni, orang kenal. Saya mulazamah bawa guru daripada rumah dia ke universiti, hantar dia balik ke rumah. Dan Syekh kami buta. Saya berjalan bimbing, beriring tangan dengan dia. Itu rezeki saya. Itu rezeki saya. Dan benda ni dia jadi climax yang bagi saya macam, bila dah besar macam ni, bila saya duduk, saya macam, oh man. Ini macam seolah-olah macam announcement. Tapi time tu kita tak perasan sebab kita horror kan. Time tu time the dawn. Saya punya saya budak Quran, saya ulang balik. Tapi saya abang, ini adalah sharing. Saya bukan suruh tiru saya. Sebab hampa tiru belum tentu hampa jadi. Jadi saya tak mau hampa rosak kerana saya. Betul. Tapi saya tak shock kalau saya tak cerita. Kak tengok saya macam ni hari ni, inilah gambaran yang kak nak kalau saya mengaji Quran dulu. Tapi dulu bukan begini kak. Saya dengan snow cap, saya dengan headphone saya. Saya teringat satu first time saya jumpa Ustaz Don, 12 tahun lepas lah. Waktu tu abang saya kahwin. Kita dah tengok Ustaz Don dalam 30 minit Ustaz Don. Berserban, berjubah Quran. Kita dah tengok tu hari-hari. Tiba-tiba masa abang saya kahwin tu, Ustaz Don datang pakai Converse, pakai jeans, jacket, snow cap, spek hitam. Terkejut saya Ustaz. Ui, ni Ustaz Don kan ni? Kita tak sangka lah Ustaz sampai ke tahap itu dress up-nya. Jadi saya rasa, saya muda masa tu Ustaz, rasa macam ada diri, ada jiwa aku dalam diri dia. Macam inilah sinar baru dalam dakwah negara. Saya rasa macam boleh relate. So saya rasa best. Saya sebab pakaian kita ni dia menutup aurat. Dan pakaian kita ni dia menutup aurat, dan dia adalah benda yang mendekatkan kita dengan semua orang. Dan saya bukan berlakon. Betul. Sebab ada setengah orang bila dia jadi ustaz, sebab dia nak dakwah, dia pakai dress up orang muda nak bagi orang suka dia. Tak, saya memang daripada Mesir, saya memang daripada dulu, memang keluarga saya semua kenal saya. Memang macam tu. Itu ini saya. Jadi ni sebab dah umur 40 tu yang dress up macam ni lah. Sebab tu nak pakai baju al-khair pula kan. Baju al-khair. So saya macam ni, saya macam masa saya dengan Syekh tu, snow cap dengan jaket saya, dengan hoodie saya, dengan seluar saya yang masa time tu seluar mambang lah. Seluar apa, cawat sampai ke lutut, baggy lah, seluar jalan melerek, kasut hip hop, kasut besar kan, jalan kan. Tapi kita mengiringi Syekh sebelah kita. Can you imagine kan? And then suatu hari
Syekh, biasalah kan saya dah tahun 3 dah. Saya duduk dalam kelas. Budak tahun 1 nak bawa Syekh lah kononnya. Dia pun nak ambil tabaruk. Dia lintas depan kelas kita. Syekh tu kata kat dia, ni end up macam satu kelas tahu tau peristiwa ni. Syekh tanya dekat dia. Ni lepas peristiwa tu lah kita tanya kan. Syekh tanya dekat dia, ni kelas apa ni? Dia tanya. Ni kelas tahun 3. Tahun 3? Don fi? Dia kata, Don ada kat dalam. So budak tu, saya duduk kat sini, ujung kelas ni. Saya duduk tengok tu. Budak tu duduk kat pintu lah. Dia jenguk gitu. Saya perasan dia. Sebab dia bawa Syekh saya. Syekh lalu saya mesti tengok. Syekh saya jalan kan, nak balik kan. So dia berhenti depan tu, dia duduk jenguk tu. Dia nampak saya angkat tangan dia. Tu dia habaq kat Syekh. Don fi, mawjud. Don ada kat dalam. Ada wujud dia kat dalam. Syekh kata kat dia, habaq kat Don, aku nak balik dengan dia. Hang balik dulu. Wah. Dia panggil kat saya kat pintu. Budak tu. Don, Syekh nak balik dengan hang. Dia gitu. Saya kata, okey. Syekh tunggu saya depan pintu. Dia buta. Dia pegang tongkat dia duduk gitu. Kawan-kawan dalam kelas semua dengar. Benda tu. Habis. Saya keluar. Saya pergi pegang tangan Syekh. Assalamualaikum. Don, saya ingat dialog ni. Saya takkan lupa momen tu. Dia duduk dengan kopiahnya, dengan dia punya selendang dia, yang ni ridak dia tu sejuk, mesti sejuk kan. Saya keluar, saya pegang dia. Syekh, Don, dia dah, ayuh. Dia senyum. Tangan. Sampai dia angkat tongkat dia, kepit tongkat dia pegang tangan, kami jalan balik. Itu saya macam, itu satu momen yang bagi saya mahal gila momen tu. Tapi time tu tak perasan pun. Time tu macam nak bawa Syekh nak balik lah. Macam apa kata-kata dia yang Ustaz masih teringat ataupun bawa sampai sekarang? Ada tak? Okey. Saya tak pandai Arab sangat. Mungkin dia sebenarnya ada banyak kata-kata, tapi sebab saya tak pandai Arab, jadi saya tak sembang banyak dia sebab saya malu. Tapi saya ingat cuma ada 2 benda yang ada dalam hidup saya yang saya memang suka dengan dia. Pertama, zaman tu Black Eyed Peas. Ya, betul. Where is the love? Apa nama, mungkin budak-budak tak tahu kan. Ni kan Black Eyed Peas time tu. So saya Black Eyed Peas dia pakai glove macam koyak depan ni tau. So saya pakai macam tu. Okay. Jadi orang buta pegang tangan kita, ada bulu sarung tangan dengan tak ada. Lepas tu sejuk kecut tangan kan. Dia pelik lah. Don, dah. Dia tanya saya, dia pegang tangan saya, dia kata, ni apa ni? Saya nak cakap apa, saya tak tahu. Saya kata, Syekh, style. Ni style. Saya kata. Lepas tu Syekh gelak. Tu dia tanya, anta fi Malaysia. Hang kat Malaysia nanti hang nak kerja apa? Hang nak jadi apa? Saya jawab kat dia, aku nak jadi guru. Saya jawab dia, aku nak jadi guru. Ana muallim. Tu dia respon kat kita kan, dia kalih kat kita macam lah dia nampak kita kan. Dia respon dia kalih. Dia kata, aku doa dekat hang supaya hang jadi guru. Itu momen yang pertama. Momen yang kedua, antara benda yang saya belajar daripada Syekh ni ialah macam masa dia tasmid Quran, dia suka bagi kita confident. Sebab tu saya punya style saya, aku bukan mengajak hang untuk nak tunjuk aku terror. Aku nak hang yang terror. Aku nak terror buat apa lagi, nak hang mengaji dengan aku. Hang kena cari tang mana hang punya kekuatan bagi terror. Dia macam tu. Syekh saya suka dia macam tu. Dia duduk dan satu lagi momen yang paling best adalah doa. 2 kali peristiwa yang saya tak boleh fikir dengan kepala otak macam mana. Salah satu daripada 2 ni ialah saya duduk, Syekh duduk sebelah saya duduk sini. Handphone dulu, ingat tak Nokia 3310? Bukan, Nokia warna merah putih yang slide ada radio, dia boleh dengar music MP3. Nokia Walkman. Walkman Nokia. Nokia kecil gitu. Dia macam tu, dia boleh slide dia gitu. Warna oranye putih tu. Merah terang putih. Ada oranye putih, ada merah putih, biru putih pun ada. Express Music. Yes. Itu saya punya phone. Tu saya pakai yang tu. Merah putih tu kecil besar ni. Saya pakai yang tu. So phone kat tepi ni. Okey, sini saya baca Quran. Syekh kat sini. Saya duduk.
Okay. Tiba-tiba phone saya message masuk. Saya buka. Mak saya kata, hang ada mana? Kalau hang ada dengan Syekh, minta Sat Syekh tolong doa. Kok hang ni interview kerja. Tak tahu dapat kerja ke tak ni. Saya baca tu, saya tutup. Saya bilang, Syekh, tolong doa Sat kat kakak saya. Nama Ainul Basirah Dona. Dia nak minta kerja, dia tak dapat lagi. Tolong doa. Syekh dengar. Terus angkat tangan doa. Doa. Syekh amin. Message masuk. Kau hang dapat kerja. Terus. Moment tu macam mana nak explain ke orang. Dan benda ni sebagai contoh kan ada setengah kawan-kawan kita kan dia tak suka karamah, dia tak percaya dengan apa-apa. Dengan orang macam aku nak cakap benda tu macam mana? Kita experience first hand punya experience. Saya dapat result final exam Saya bukan budak pandai tau. Okey, ni saya tak malu nak cerita orang. Saya tak malu nak cerita. Tapi orang kata macam mana saya boleh ada dekat sini dengan keadaan saya, ini bukan nasib baik. Ini satu rezeki Allah bagi, satu lagi usaha kita. Macam mana boleh aku kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tiba-tiba hang kata hang boleh macam tu, hang nasib baik. Jangan. Sebab apa kena tahu siapa dia aku. Masa sekolah menengah, saya biasa duduk kelas akhir. Saya adalah ketua kelas-kelas akhir. Kawan-kawan saya tahu, semua orang tahu Cuma rezeki masa tingkatan 4 dengan 5 tak ada kelas akhir, dia campur semua. Tu yang saya boleh duduk dengan budak pandai. Kalau tidak saya rasa saya belakang tak sekali. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, masa diploma saya orang kedua terakhir ambil scroll. Saya dapat tu kawan saya. Makna kalau kawan saya demam, saya alas. Boleh faham tak? Dan yang ketiga, masa degree. Kan graduate pelajar-pelajar Al-Azhar, orang Malaysia, kita kerajaan Malaysia dia bagi peluang macam MSD, dia panggil Malaysia Student Department. Dia buat graduate kita boleh graduate dulu sebab siapa yang nak balik. Sementara nak tunggu Al-Azhar ni sebab Al-Azhar macam dia lambat sikit lah masa dan macam kami Syubro tak ada graduate macam Al-Azhar lah lagu tu. Dia kelas kita macam kita biasa aja, tak macam Universiti Azhar yang HQ. Faham tak? Lepas tu sebab kita nak join, so kita masuk yang Malaysia punya lah, yang anjuran negara Malaysia punya. So kerajaan kedutaan Malaysia buatkan hari graduasi. So mestilah kena ikut nama senarai dan markah kan. Saya antara 5 yang terkebelakang. Boleh faham? So saya tak segan untuk nak cerita benda ni. Tapi balik kepada perbincangan kita tadi, saya duk cerita apa tadi tau? Yang tadi sebelum saya nak cerita saya punya kedudukan pembelajaran saya ni, saya nak cerita macam saya dapat result last final Jadi saya tahu diri saya. Kan saya 5 yang lah. Jadi saya tahulah saya jawab dalam exam macam mana. Betul tak? Betul. Macam mana aku nak buat ni Hari result ni. Ni hari result ni. Nak tahu hang ni lulus ke tak? Tahun 3 degree final year. Hari pagi tu lepas sembahyang subuh, orang semua pergi universiti. Saya pergi rumah Syekh. Saya pergi rumah Syekh. Saya pergi rumah Syekh. Assalamualaikum. Salam. Don. Dia terkejut. Dia kata, pasal apa hang main rumah aku mengaji? Bukan hang punya keputusan result keluar ke? Hang tak pergi ambil? Saya cakap dia, wallahi Syekh, inni akhaf. Aku takut. Syekh kata, hang takut? Takut apa? Ana la mumtaz wala jayid wala sofi wala. Saya kata saya tak tahu sama ada saya ni mumtaz ke jayid ke lulus ke apa, saya tak tahu. Saya kata hang anak murid aku, hang mesti lulus. Pergi tengok keputusan hang. Syekh kata lagu tu, saya kat tangga ni. Amin. Terus pergi tengok lulus tahun 3. Doa seorang guru tu. Abang, aku tahulah aku jawab ke tak soalan. Aku tahulah aku jawab soalan tu. Kan soalan ada, betul ada tempat kosong apa kan. Aku tahulah aku tanya Syekh balik ke tak. Sebab tu tak confident tak? Kan. Tapi ya Allah. Sebab Syekh Redha dia tak ajak saya tahun 3. Jadi mustahil lah dia semak paper tahun 3. Boleh faham? Dia guru Quran saya. Saya mulazamah 3 tahun dengan dia. Baca Quran, pi balik dengan dia. Khatam berkali dengan dia. Faham tak? Baca qiraat lagi dan sebagainya. Tu macam
Hari pertama, hari orang exam semua pergi universiti, saya pergi rumah dulu. Punya seram, takut. Syekh kata, buat apa rumah aku? Saya takut. Hang anak murid aku, hang mesti dulu. Pi, tengok result hang. Lah ni, pi, aku nak dengar. Saya tengok tu dapat tu, saya pergi kat bawah universiti tu, result kat atas. Kan kat bawah lebih kurang sebelum ke tepi tu ada padang kan. Ada pasir, padang pasir nama Mesir kan, ada pasir. Saya duduk kat situ, saya terus pergi ke sebelah kami punya universiti, ada kedai manisan yang orang duk panggil kunafa apa semua, manisan kan. Dia panggil halawiyat dekat sana, kedai halawiyat manisan. Saya pergi situ, saya beli Aziziyah, nama manisan tu. Syekh saya punya kegemaran. Saya bagi kat Syekh. Dia bagi. Salam cium tangan Syekh, aku lulus Syekh. Dia aku bagi Aziziyah kat saya duduk makan dengan dia. Momen best saya dengan Syekh ni, Syekh tidur di atas paha saya. Ni paha kanan ni. Syekh tidur di paha saya. Tu ketika bila Ustaz? Kalau saya pergi rumah dia, setiap hari saya pergi rumah dia baca Quran. Ada momen yang dia macam mengantuk. Dia kata, hang baca Quran, aku nak tidur. Yang tu pun ragu-ragu bang. Aku dah nak baca Quran. Nak suruh hang semak aku, hang nak tidur. Ni logik ke tak ni? Betul Betul. Abang, dia tidur, dia mengeroh, bunyi. Saya bunyi dulu tu. Saya pun duk mengenyi-ngenyi ni. Dah mengeroh lah pula. Saya berhenti kan. Dia A'udzubillah. Dia sambung saya baca tadi. Dia kata pasal hang diam. Don, dah uskut. Kamil. Don, pasal diam. Sambung, sempurnakan. Dia sambung balik ayat kita. Berdengkok dah. Boleh tangkap lagi Gila. Dia punya unconscious mind dia dengan Quran tu memang power gila. Dia hibernate dia tu, dia tak off laptop. Ini cerita betul. Takkan saya nak cerita bohong. Okey Ustaz, kita nak tahu momen ketika mana Ustaz shift daripada habis belajar tu tiba-tiba jadi famous Ustaz. Ustaz famous dengan 30 minit Ustaz dah, tak silap saya. Betul. Ni TV Hijrah. So masa tu zaman-zaman saya, sebab abang saya kerja di TV Hijrah. Yes. Saya support dia. Saya tengok Ustaz dah punya program. So masa tu macam ni satu Ustaz baru yang meningkat naik. Fan teruk dulu. Ya Allah. So shift daripada Ustaz, daripada orang biasa jadi famous tu, macam mana Ustaz perasaan dan macam mana Ustaz handle benda tu? Okey. Ini bapak saya. Bapak saya punya karakter. Saya cerita ni bukan sebab apa. Sebab saya yakin ramai orang yang ada dalam situasi macam ni. Cuma kebanyakan akan mengambil tindakan drastik dengan mengatakan mak bapak kita tak faham. Bagi saya cerita dulu, tengok elok-elok. Ketika saya masuk TV dan saya jadi orang masuk TV, saya bagi tahu kat mak bapak saya. Sebab sebelum masuk saya bagi tahu. Tapi semua orang tak faham. Saya pun tak faham. Nama TV Al-Hijrah ingatkan Al Jazeera. Tak faham. Kita tak pernah tahu. Kamera pun tak pernah tahu. Mikrofon pun tahu kat mikrofon masjid. Zero lah. Kan? Sebab saya bukan masuk pertandingan. Kalau saya masuk pertandingan macam contoh program reality ke sebagainya, memanglah nampak macam saya nak jadi pendakwah kan. Betul. Saya underdog. So memang bodoh, tak tahu apa. So bila saya masuk dah mereka tengok saya dalam TV, baru orang faham. So bila saya ditawarkan 30 minit Ustaz Dan, so ayah saya punya karakter memang daripada dulu sama. Apa kata dia? Tak payah masuk lah. Tu ayah saya. Ayah saya punya karakter. Okay, sama juga macam saya nak buka restoran. Abang, saya tak buka restoran lagi ni. Baru meeting, team bahagi, okay, this is what we are. Saya sanggup, saya dengan wife saya, anak-anak kecil masa tu, sebab restoran saya buka seminggu sebelum PKP. So 20-20 lah So anak saya kecil lah. Maksudnya dia ada baru 3 orang. Sulaiman baby lagi, Ibrahim baru 3 tahun, Mustafa baru 5 tahun kecil. Kami pergi rumah, ni meja bapak saya, mak saya, isteri saya. Saya baru
Bapak nak sembang sikit lah boleh Lepas semayang Isyak kita sembang sikit lah. So semayang Isyak, lepas tu duduk macam ni. Bangun, tak ada apa-apa, tak ada. Lepas tu duduk. Bapak, ibu, dah ni ingat dah nak buka restoran. Baru cakap yang tu ya. Baru cakap, ayah saya, tutup. Apa ya? Belum buka dah tutup. Hampa tak gila hampa kalau bahasa kita kata gila, depressed kot. Kan? Tapi saya nak bagi tahu, tenang, jangan. Bila mak bapak kita cakap macam tu, itu karakter dia. Bapak kita dengan mak kita, mereka melalui fasa hidup yang berbeza dengan kita. So benda tak ada masalah. Hang nak cari masalah buat apa? Kan, betul tak? Hang ustaz, hang nak cari masalah buat apa? Kalau restoran hang tak elok esok apa semua, orang tak kata kat ilmu hang saja, orang dah boleh kata kat restoran hang. Faham tak? Itu pemikiran mak bapak kita. So you jangan marah. Bapak saya cakap, tutup, tak payah buka, tak suruh buat apa-apa. Kalau budak Allah, masuk bilik tak keluar lah. Tapi tak. Bapak bagi Daniel explain sikit dulu. Nanti tengok macam mana. 5 minit ya. Tu saya explain. So sama lah macam tu juga. Masa masuk 30 minit Sebab saya dah pengalaman. Bapak saya bukan bapak orang lain. So sama tak macam tu. Cuma time tu, masa tu umur saya 25. Saya baru balik Mesir. Jiwa saya muda. Dia ada gaduh sikit lah. Kita ada macam beza lah umur 40 cakap dengan mak bapak dengan umur 25. So always ada beza. Yalah time tu macam mana? Sebab tak orang pergi masuk. Masalah bukan dia buat jahat. Dakwah je nak baca Quran je pun. Faham tak? Dia bunyi nada macam tu. Tapi kalau sekarang boleh tak kalau bagi Daniel explain cerita dulu, nanti bapak bagi tahu. Akan beza kan ada kan. So macam tu lah. Itu sebelum hampa nak tengok 30 minit Ustaz Don, tu cerita dia dulu. Nak bagi rasional dulu. Lepas tu dia letak beberapa syarat. Hang jangan buat ni, hang jangan buat ni. Masuk dalam program tu, dia kata aku nak sebelum hang cakap apa, hang jangan pegang mikrofon tu, jangan cakap benda lain, melainkan hang kena baca bismillah dulu, hang bagi salam. Sebab tu saya setiap kali Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Tu bapak saya letak syarat tu dulu. Gila hang. Lepas tu mak saya pula, setiap episod hang kena Al-Fatihah mesti baca. Jadi marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah. Betul tak saya punya macam tu kan? Betul. Setiap episod habis dah 5 minit guys tu bang. Lepas tu yang producer duk suruh aku bagi ustaz kena bagi habis 5. Overrun lah Ustaz. Tak faham tak? Nak jaga hak yang mak bapak kita punya. Tapi alhamdulillah itu antara program TV yang paling banyak episod saya rasa yang program agama selain daripada Forum Al-Islam kan. Saya rasa program saya 600 lebih episod kak. 30 minit Ustaz Don. Punya main tak? Satu meletup. Dia daripada 30 tu jadi 60 kan? Yang tu special edition. Special punya ni. Time tu. Alhamdulillah. Soalan panas sikit Ustaz Ya. Kita semua tahu Ustaz Don ada terpalit sedikit orang kata kontroversi lah. Biasa. Baru-baru ni kan. So kita tak nak cerita pasal kontroversi lah. Kita nak tahu macam mana. Sebab saya tengok Ustaz punya press conference, cara Ustaz handle tu sangat cantik lah Ustaz. Dia macam okey, aku layan je, aku hadap je tanpa perlu memburukkan mana-mana pihak. Dan aku belajar tau daripada press conference Ustaz Don, bahawa macam segala perkara negatif tu ditukar menjadi positif dan kita dapat vibe tu. So macam mana Ustaz boleh handle benda tu Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, of course kita sebagai pendakwah, kita kena ada satu moto ni. Satu moto ni yang memayungi kita dalam kerja dakwah. Apa dia? Nabi pun orang kata ahli sihir. Allah pun orang kata ada anak. Kalaulah Nabi yang sempurna dan Allah yang maha kuasa pun mulut manusia mengata, ini kan budak kita. So motor tu kita kena pegang. So maknanya orang mengata kita anytime no problem. Kalau Nabi pun hamba mengata, Allah yang tak ada kena mengena. Allah ni
Faham maksud saya? Kerana Allah ni bukan yang fizikal yang ada atas muka bumi yang duk buat nanya orang ke, bercakap salah ke, yang orang boleh pukul dia ke apa ke. Tak ada. Allah ni reveal kat kita, cipta kita dan bagi semua benda kita gerak sini. Tu pun mengatakan kat Tuhan. Faham tak? Tuhan tiga lah, Tuhan tu lah. Faham tak? Tuhan tak buat apa. Dia tak sentuh siapa pun, dia tak kacau apa pun. Kena juga. Pun kena. Ini kan kita cakap benda yang orang tak selera. Betul. So itu motor dia. So motor tu kita kena pegang. Sebagai pendakwah, motor tu kena ada. Okay, yang pertama. Yang kedua, cuba kita tengok contoh. Ingat tak Juraij? Juraij yang ahli ibadah, kemudian ada pelacur mengaku kata tu anak dia, lepas tu yang mak dia panggil dia tak jawab. Oh yes. Kan Juraij ada seorang ahli ibadah, dia ibadah, betul mak dia panggil dia tak jawab kan? Tak jawab. Dia tengah solat ke? Kan dia tengah solat. Lepas tu kan dia kena tangkap, rumah dia dipecahkan, rumah ibadah dia apa semua kan. Kan bermasalah, bergolak apa semua. Dia difitnah oleh pelacur. Saya alhamdulillah, kalau orang nak mengata saya pun setakat orang mengata benda yang nak orang biasa mengatakan Imam Al-Ghazali. Ustaz Don ni suka menyebarkan hadis palsu lah. Saya boleh jadi saya sebar hadis palsu. Boleh jadi. Imam Al-Ghazali yang tak pun nampak kata dia menyebar hadis palsu juga. Faham tak? So benda tu bukan perkataan baru. Boleh faham? Wa'iyazbillah, saya tak mahu lah. Tapi kalau lain lah kalau kita Ustaz Don berzina, ya Allah wa'iyazbillah. Kan tu berat kan? Fitnah tu kena dekat Juraij. Juraij pelacur tu abang kata Juraij berzina dengan aku. Gila. Habis peristiwa tu dalam hadis Imam Bukhari kan. Hadis sahih. Apa Nabi abang Juraij buat? Lepas dia dah settle semua benda apa semua kan. Dia tengok kat hakim yang mengadili dia tadi tu kan. Raja ketika tu lah kan. Dia dalam keadaan dia senyum. Fatabassama Juraij. Juraij tersenyum. Hakim tu heran. Siapa hang nak senyum? Kawan ni baru lepas fitnah hang, rumah ibadah hang dah runtuh apa semua. Walaupun kes dah settle, tapi kan hang ditimpa musibah. Hang senyum bah. Apa jawab Juraij? Aku tahu Allah buat kat aku ni sebab hari tu mak aku panggil aku tak jawab. Nampak? Dia reflect dan muhasabah diri dia. Mungkin ada salah aku tahu mana-mana yang Allah nak berbetul. Bukan pada ucapan atau yang hampa fitnah aku tu adalah salah aku. Mungkin ada salah aku sebelum ni. Allah ajak aku melalui peristiwa ni. Yes. Itu lah. Hadis Nabi tu power. Kita kena baca sebab kan Nabi yang sebut. Saya cerita ke orang kata apa? Saya cerita ke orang dengar cerita saya pun orang macam percaya dan suka. Apatah lagi kalau yang cakap tu Nabi. Orang yang mustahil berbohong, mustahil menyembunyikan. So Nabi sebut perkataan apa? Fatabassama. Dan Juraij senyum ya bila dia dah kena timpa macam-macam. Pasal apa? Dia boleh reflect. Aku tahu mesti ada kait dengan aku. Sebab tu boleh relax Ustaz pengajaran yang boleh diambil dalam kehidupan. Boleh tak saya duduk cerita banyak ni? Okey tak? Boleh Ustaz. Kita orang dah melayang dengan kisah-kisah Ustaz. Itulah. Seronok dengar. Alhamdulillah. Terima kasih. Bukan habis panggil saya duduk semang ni. Yalah. Seronok. Saya macam saya kata tadi, at this age saya nak share supaya orang ada pengalaman dan ambil pengalaman hidup saya ni jadi panduan. If it's good for you and fit you, good, alhamdulillah. If not, jumpa saya di mana-mana tanya. I will help you insya-Allah untuk bantu bagi you faham certain benda. Sebab yalah kan, you umur 25, you umur 17, you baru tengok dunia, you macam what is kan? Mestinya saya dulu tak ada orang yang buat macam tu kat saya. Jadi saya tak mau jadi orang yang macam tu, jadi orang hampa melalui benda tu. Saya akan bantu sebab dunia ni lain. Dunia ni lain. Last Ustaz. Yes. Kerja kemanusiaan Ustaz. Saya dengar Ustaz ada join dengan Al Khair Malaysia. Saya belanja sikit Ustaz. Apa pepatah Melayu? Bukan pepatah Melayu. Ya, pepatah Melayu. Jangan cari masa kosong. Hang takkan jumpa dia. Hang kena kosongkan masa baru ada masa kosong. Okey. So dengan penjadualan baru kita ada masa. Kalau kita tak ada, kita akan habis masa lagu tu ya. Pejam celik seminggu dah. So salah satu perkara yang saya dengan kawan-kawan saya, kami suka buat kerja kemanusiaan. Daripada dulu ni. Kami dengan kawan-kawan tolong ni dan sebagainya. Jadi bila kita dah besar ni cerdik sikit.
mestilah kena ada organisasi. Betul. Yalah, sebab paling penting ialah duit. Kalau orang masuk dalam akaun hang tanpa ada sebab, weh gila, hang boleh di-accuse macam-macam pun. Jadi saya tak maulah bodoh kan. Jadi kita macam, okay, so kita kena ada pertubuhan dan sebagainya. So secara praktikalnya, sebelum Al-Khair dan sampai sekarang masih lagi lah, saya ada satu NGO yang saya punya dengan kawan-kawan sekolah kami, nama dia Team Dons. Team Dons, kawan kami semua cikgu, semua yang mana cikgu je dalam tu. Sebab yalah, kita nak tengok pada pendidikan. Dan bila Al-Khair ada yang lebih besar boleh bawa, so saya pun bersyukur dapat join Al-Khair sebab memberikan saya, macam tadi saya suka pengalaman hidup. Kita dapat pergi ke pendalaman, kita dapat join tengok suasana. Antara benda yang saya paling terkesan sekali dalam kerja-kerja NGO lah, ni pengalaman saya sebab saya tak boleh keluar banyak. Kadang-kadang setahun mungkin 2 kali kita tolong orang lah, 2 kali. Yang lain kita tolong tapi kita tak pergi, hantar member-member je. Tapi terima kasih juga kepada Al-Khair, mungkin dengan cara ni dapatlah saya sampai ke seluruh pelosok Malaysia untuk memberi bantuan kan. Antara benda yang saya terkesan sekali dengan, abang tahu tak coklat hat Sekupang dapat 5. Hak dulu masa kita kecil, dia plastik dia mesti lut sinar. Dia plastik dia ada warna-warni, warna oren, purple, kuning, macam-macam. Dia kecil je coklat dia lagu tu. Dia kalau kita pergi bagi seringgit dapat Sekupang dapat 5 lagu tu, tabur dalam poket kita. Ketika kita pergi bagi bantuan kat kawasan pendalaman, kat tepi sungai apa semua, Allah buka plastik, budak celup tangan, mestilah ada 1-2 terkeluar jatuh. Tapi main orang susah ni budak-budak ni. Dia terjun dalam sungai, ambil balik gula-gula sebiji tu. Hak Sekupang 5. Anak kita kalau jadi dulu tu kita akan bukan hak Sekupang 5 lah. Anak kita hak contoh, minta maaf, bukan nak mengagungkan jenama dak, nak bagi tahu ratio beza. Hak coklat, hak jenis macam Cadbury ke apa, Ferrero Rocher, hak mahal kan. Kalau jatuh pun kita kat sungai, kita katakan tak ambil lah, biar saya pergi balik beli lain lah. Depa hak coklat Sekupang 5 terjun ambil kat makan. Allah. Bila jadi benda macam tu, kita hidup, Allah sentiasa dalam ayat Al-Quran kata akan ada orang kaya dan akan ada orang susah. Orang susah ni salah satu benda yang ada dekat depa ialah mereka menyediakan ruang kita beribadah. Kalau saya cakap macam tu, kan orang akan rasa macam boleh je ibadah merata-rata. Tak. Walaupun Nabi kata dunia ni dijadikan kepada aku dan umat aku beri sembahyang tak mana-mana kan. Sorry. Saya tak tahu kakak dah pergi Mekah belum? Belum lagi. Semoga Allah dapat nyebut. Tapi belum. Amin. Tapi kan, okey kita tanya dia sebab dia dah biasa pergi kan. Biasa tak sampai dekat masjid, dalam masjid tiba-tiba tak ada ruang? Biasa kan? Ada orang buka ruang kat kita. Oi, ya Allah. Faham tak? Pasal apa hang nak kecil hati kata sembahyang kat mana-mana? Oi, aku dah masuk dalam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi ni. Hang takkan tak ada ruang langsung kat aku, bukalah sikit. Betul tak betul? Betul. So membuka ruang, memberi you peluang ibadah ada satu benda besar sebenarnya. Betul. Cuma dia bukan dalam bentuk sembahyang. Depa ni kerana ada mereka, duit kita boleh disalurkan kepada depa. Faham? Betul. Itu istilah tu kena jaga mahal sebenarnya. Betul. Membuka ruang kepada kita beribadah. Cuba fikir balik bila kita pergi masjid. Saya berulang ke Masjidil Haram ni daripada 2012 setiap tahun sampai sekarang kak. Akan ada je momen kita macam alamak, hamba takkan tak dibuka ruang kat aku sikit. So orang kita mengharapkan orang membuka ruang kepada kita untuk beribadah. Bukan kata tadi seluruh dunia pergi jelas dah tak buka ruang, tak apalah saya sembahyang kat luar masjid lah. Apa saya tak buat macam tu? Kenapa hang tak motivate dia hang macam tu? Tak, sebab aku berada pada momen itu. So kalau hang buka ruang kat aku, hang bagi aku nikmat besar. Aku boleh sembahyang zuhur pada ketika itu di dalam Masjidil Haram, sembahyang zuhur pada ketika itu di dalam Masjidil Nabawi. So sama juga, aku boleh memberikan pertolongan kepada hampa dalam bulan Rejab yang mulia, bulan haram, ataupun bulan Sya'ban, bulan Ramadan, sebaik-baik sedekah hanya kerana hampa ada. Kalau hampa tak ada, aku mungkin bagi tapi aku terlupa. Yes. Betul tak betul? Betul Ustaz. So kena hargai benda tu. Allahu Akbar. Wallah khair. Wallah khair kan. Khair.
Itu antara yang semua orang kena tahu, bahawa Allah buat orang-orang yang susah ni, dia bukan untuk kita hina, sebab Allah marah kita hina kan. Fa ammas sa'ila fala tanhar kan. Betul. Wadhuha kan. Wa wajadaka dhallan fahada wajadaka ala fa'ana fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta jangan kita marah dia. Allah yang ajak kita. Awak yang cipta ada orang susah. Lepas tu bila kami bukan buat apa, kami nak marah dia, awak tak bagi juga. So what is going on? Faham tak? So mesti Allah nak buat sesuatu kat kita kan? So apa yang Allah nak? Allah, aku nak create supaya hampa berpeluang buat ibadah yang besar. Okay. Kalau macam last ya Ustaz, macam banyak kali lah. Kita macam nampak dia macam ambil kesempatan Ustaz. Ustaz handle macam mana? Dia macam kejap minta. Kan, dia macam ini Syekh kami sebut. Sebab tu saya tengok ni, saya sengaja sebut Satu saya suka syekh-syekh yang suka majlis selawat, syekh-syekh yang suka Rasulullah, yang bukan sembang yang pasal cakap sunnah dan sebagainya, tapi dia pun memang cinta Rasulullah, dia pun menghidup Rasulullah. Hati dia pun bersih. Sebab dia dapat educate kita. Bila abang tanya soalan macam ni, saya tahu nak jawab macam mana, sebab guru kita ajar macam tu. Dia kata apa? Orang kalau ada, dia tak minta Okey. Faham? Betul Betul Ustaz. Orang kalau ada, dia tak akan minta Maksudnya dia tak ada lah. Okay, dia tak Itu ada. sebenarnya ujian untuk kita juga kan. Kalau bila orang susah, ada dekat dengan kita, sebenarnya itu ujian untuk kita. Kalau dia senang, dia tak minta bohong dalam dunia ni, hang kalau dah ada lengkap hidup hang tak minta ke orang bohong okay. Dalam podcast kita bertiga, bila cik minta ke orang? Dah minta? Saya nak minta boleh Ustaz? Faham. Abang minta bila? Tak kita tak terdetik pun nak minta. Betul. Memang dalam hidup kita bukanlah kita sempurna semua, tapi at least kita ada. Istilah saya sebut tadi, kita ada rumah berteduh, kita ada peti ais yang mungkin kalau buka ada juga makanan walaupun tak banyak. Faham tak? Kita ada ayak yang kalau kita buka masih lagi boleh mandi. Ayak pun segar. Dia tak ada. Sebab tu dia minta. Boleh? Okay Ustaz. Boleh Terima kasih Ustaz. Itu cara ulama ajak kita untuk bersih hati. Simple je ayat tu, tapi okey, kita sudah sampai ke penghujung. Walaupun tak puas Ustaz, rasa macam nak ada next itulah lagi. Tak apa, kita untuk episod kali ni kita hentikan setakat ini dulu. Alright. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah saya pun ucapkan terima kasih kepada podcast Baik kerana sudi. Dan terima kasih bagi dapat minum ayak kopi juga daripada kosong kopi syok lah minum. Sebab ayak kopi ni syok kalau duk sembang. Lepas tu bagi saya dapat luahkan sebab salah satu kekurangan orang lelaki ialah dia tak pandai nak luah. Betul. Dia bila ada platform ni bekal cukup sebulan tak payah cerita kat orang tau. Dia lengkap, dia dah cerita. Orang lelaki dia dah dapat peluang bercerita. Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan al-khair juga saya ucapkan jutaan terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada saya dan beri peluang saya beribadah. Alhamdulillah. Wallahualam. Okey Nat. Okay. Nak keluar daripada tadi tak mau cakap. Tak, saya macam tak apa puas lagi nak dengar. Betul lah. Tak apa, kita akan simbang off record pula lepas ni. Betul. Okay, jumpa lagi di episod yang akan datang. Podcast Baik, jangan lupa subscribe, like, share dan apa-apa saja yang boleh tingkatkan engagement kami supaya kami dapat berikan lebih lagi kata apa, konten-konten yang berkualiti macam hari ni. Alhamdulillah. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.